Maka semakin hujungnya bulan Safar bermakna semakin dekatnya bulan Rabiul Awal. Maka ketahuilah, suka saya ingatkan kepada diri saya dan kita semua, kita semakin hampir dengan bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi dilahirkan, seluruh makhluk menyambut kedatangan akan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian makhluk. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utuskan kamu wahai Muhammad tidak lain dan tidak bukan rahmat bagi sekalian alam. Maka kena seronok tuan-tuan. Walaupun bulan Rabiul Awal juga bulan kewafatan Nabi, maka tuan-tuan kita menyambut kegembiraan kerana apa? Kita menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.